Bella, kenapa baby terjadi dalam perut? Kenapa tak dari dalam lutut? Kalau dalam lutut ya, dia jadi gaut dek. You kena jumpa pakar psikiatris ni. Aku jangan. Kau yang tengah tengok ni, jangan lupa subscribe. Selamat pagi sayang, gigi kau kuning-kuning. Mungkin kau lupa batas gigi. Ada. Bukan pagi dah 12 tengah hari. Okay, aku pergi office. Sambil tu aku nak buat video Q&A. So jom kita pergi office. By the way, cepat tak? Isi air dulu. Okay, kita kena minum air yang cukup supaya kita boleh berak. Okay, sebab lately aku macam sembelit. Aku baru balik dari cuti and aku rasa kaki aku sangat keras. Kau tak tahu, dia macam keras. Dia macam dia tak boleh keluar. Lepas tu dia macam dia tersumbat dekat rektum aku yang menyebabkan aku bloated. And aku rasa sangat tak selesa. Aku rasa macam nak korek je. Kau faham tak? Tapi kalau alamak. Kalau korek kan macam tak senonoh kan. So kita minum air banyak. Lepas tu dan makan probiotik ya. Hai Putih. Kam? Putih nak makan? Putih masih hidup lagi guys. Daripada aku bujang sampai sekarang, dia je yang tinggal. Putih, tengok sini. Kau rasa suruh kucing tengok kamera? Kau okey tak Bella? Ni. Aku beli dekat TikTok. Tak. Dia macam ayam yang dah direbus. Kejap Lian aku nak. Sebab Putih ni aku anggap macam anak aku. Kadang-kadang aku tertukar dengan Lian. Kau faham tak? Dia macam, aku dah 3 tahun duduk rumah ni and aku masih tak buat house tour, kan? Untuk yang melihat saya balik, korang, aku dah beli rumah. Masa aku mengandung lah. Lepas tu aku dah lulus tu, aku pindah lah sini. Aku dah renovate semua rumah ni. So ni rumah saya. Nantilah aku buat house tour. Bukan sekarang dek. Menunjuk betul lah Bella ni. Aku sekarang ni cuba untuk aktif YouTube. Sikit lagi aku punya Leo nak meleleh. Untuk korang tau. Cuba aku aktif YouTube untuk korang tau. Saya nak tunjuk lah saya punya comel ni dari start saya. Jangan tanya Bella, kenapa you dah kurus? Sebab aku diet. Aku diet. Nanti aku bagi tips. Banyak video. Okay. Ni aku bawa bag. Sebab aku nak pre-love baju sebenarnya. Evie, later you close the gate I don't have key. Tu mate aku. Dia tak faham bahasa Melayu. Dia faham bahasa Filipin lah. Sebab dia orang Filipin. Kau tengoklah laki aku ni. Aku tak faham tu lah. Dia beli helmet colourful macam ni. Dengan harapan dia kata dia nak bawa aku ride. Weh. Sabar. Kau jangan sampai kau jumpa aku dekat tengah jalan. Aku tengah tonggek tau. Willy babe. Willy. Nampak? Banyak kali guys. Kau tengoklah kereta banyak-banyak, aku tak tahulah nak buat apa. Tu kereta aku yang aku beli zaman-zaman YouTube tu. Lepas tu beli lagi kereta. Kakak dia, abang dia, adik dia. Aku tak faham tu lah. Ini mungkin cicit dia. Tak tahulah. Orangnya 2 orang je tapi kereta bukan main banyak sekali. Ini macam dah tak jadi. Soalan Q&A je lagi. Ini jadi vlog. Hui, macam akuarium weh. Okay guys, saya sudah sampai office saya. Hui, kejut aku. Janganlah macam tu. Awak yang terkejutkan saya. Hui, abang postman tu laju betul. Ini aku rasa tak jadi dah ni macam Q&A. Mungkin jadi tour office pula. Dia macam benda bagi aku relax. Ni adalah office saya, bk.my. BK tu Bellahan lah. Ni produk saya, hair tonic. Ni yang meletak-letak kat TikTok tu. Yang korang rambut lebat nak mampus tu. Ni. Ini bilik aku. Dah bersepah. Dah tengah. Masih belum rehat lagi. Saya punya staff. Nanti kita buat office tour. Okey lah, kita buatlah Q&A bagi cleaner kemas dulu office ni. Ni tengah pakai parcel. Parking pun boleh. Parcel hari-hari macam ni weh. Terima kasih korang bagi duit. Ini staff-staff saya. Halo. Makanan saya sudah sampai.
aku order pan mi. Okay, jom kita jawab soalan korang. Nick Nurai Saks. Berapa berat Bella sekarang? Berat aku sekarang 53 kg ya. So macam mana aku turunkan berat badan aku? Daripada aku habis beranak ya. Berat aku 77 babe. Kalau ada gambar aku letak kat sini. Aku pula menyusu, memang asyik lapar je weh. Nasi tu kalau boleh 2 pinggan aku nak habiskan. Tapi aku rasa macam ni tak boleh jadi ni kan. Sebab aku sebelum mengandung pun kolesterol aku tinggi weh. Tinggi. Aku cakap kau, aku takut orang-orang muda sekarang banyak yang sakit jantung. So aku macam takutnya. Lagi bila aku dah mengandung beranak, aku banyak makan, lagilah aku tak tahulah berapa dah kolesterol aku. Time tu pun dah paras tak normal, paras tinggi gila lah. Kurang 4 ke something lah, 4 point something kot. Lebih kurang lah macam tu. Tak ingat. Lepas anak aku umur 3 bulan, aku minum protein shake. Sebelum makan, aku akan setiap kali sebelum makan aku akan minum protein shake ni. Protein shake aku ni yang ni. Ni bikin omat protein shake ni aku minum sebelum makan. 9 bulan daripada 77 kilo aku turun 55 kilo. Sekarang 53. Sebab bila minum protein shake, dia kenyang weh, dia kenyang. Perut aku penuh. Okay, protein shake ni dia bukan ubat kurus. Dia protein, dia macam ayam, ikan, daging semua tu sama. Cuma beza dia yang ni dia blend daripada kacang pi dan jumlah protein dia lebih kurang macam ayam, ikan, daging. Faham tak? Dia makanan. So bila aku minum protein shake dulu, aku kenyang tau. Bila aku kenyang, aku tahu makanan yang 1 pinggan yang aku boleh habis tu, suku je babe aku boleh habis. Macam mana aku tak kurus? Kau faham tak? Tapi aku kurus pun aku tak ngelebel lah. Sebab cukup protein. Protein kan bagus untuk kita punya the whole body kan. So during 9 bulan tu aku dah turun 55 kilo. Dan lepas daripada tu aku dah dapat target aku. Aku tak jaga makan sangat lah. Aku macam bedal semua benda. 6 bulan lepas tu aku naik 3 kilo je. 3 kilo je babe, sikit je naik. Dia tak rebound pun. Sebab aku memang minum protein shake tu lama kan. Aku latih badan aku supaya metabolism aku jadi like laju. Bila laju dia senang burn fat kan. Bila kita ambil makanan yang tinggi protein, like macam protein shake ke ayam, ikan, daging semua tu, badan kita punya metabolism dia akan latih lagi jadi laju tau. Sebab tu lepas aku, bukan stop lah, kira macam berehat daripada minum protein shake ya, sebab mak dah dapat berat yang mak nak. Tu yang dia tak rebound balik. Sebab dia bukan crash diet pun. Dia setakat calorie deficit je. Kau faham tak? So bila aku kenyang dengan protein shake, lepas tu baru aku makan, portion makanan aku jadi kurang. Bila kurang, kalori aku jadi rendah. Bila kalori jadi rendah, itu yang jadi calorie deficit. Aku makan tidak melebihi calorie maintenance aku. Sebab tu lah lemak aku boleh hilang. Nah, aku minum balik protein shake aku. Macam biasalah, sebab kita nak cukupkan protein intake dalam badan kan. Sebab kadang-kadang kita tak cukup protein intake, kita pula malah masak dek. Yang tanya protein shake apa ni, kalau ada link apa aku just ni, okay? Ni famous babe kat TikTok, famous nak mampus. Okay, Kak Bella, kenapa baby terjadi dalam perut, kenapa tak dari dalam lutut? Kalau dalam lutut ya, dia jadi gaut dek. Gaut, baby gaut. Engkau punya soalan boleh tak elok sikit? Kau jangan buat aku stres. Aku ni dah cukup stres tau. Hidup aku ni dah cukup stres dengan pelbagai masalah yang datang. Engkau pula datang untuk menambahkan aku punya stres. Nak kena fikir pula kenapa baby tu bukan datang daripada lutut. Lutut mana bodoh? Lutut kepala banik kau. Aku nak cakap kepala bapak macam tak sopan. Kepala banik, aku pun tak tahu dah dari mana datang kepala banik tu. Tapi kalau baby dekat lutut, kau bayangkan Kau bayangkan ni lutut. Lutut. Kalau baby tu dia membesarkan lutut, takkan lutut kau macam besar tu? Macam tu. Boleh lah soalan dia membina sikit? Stres lah aku nak jawab soalan korang ni. Kenapa soalan korang ni membuatkan otak aku berfikir dekat luar jamban? Bukan luar kotak, luar jamban dek. Aku rasa aku tak boleh jawab banyak sangat soalan. Sebab aku rasa kalau aku jawab banyak sangat soalan yang diorang tanya, video aku akan jadi lebih kurang 1 jam. Aku tak nak video aku lama. Sebab kau bosan tengok muka aku lama-lama kan. Korang tak nak tengok muka aku kan. Korang bosan kan. Kau ibarat macam habis madu selepas dibuang kan. Dulu je kau minat tengok aku, sekarang kau dah macam Okay, next soalan. Bella, carilah seorang yang untuk edit video Bella banyak kat YouTube. Rindulah. Dah ada dah.
Cuma aku nak masukkan video tu kan. Nak masukkan tu, dia macam okay, kejap lagi aku dah ingat dah. Aku dah record dah video banyak dah record ni. Semangat ni. Kejap lagi lah edit. Sampai tahun depan tak edit. Record dah. Dah record dah banyak-banyak konten. Tapi tak edit. Aku tak tahulah apa masalah ni hidup aku Aku macam sekarang ni aku rasa macam aku ada ADHD buat kerja tak habis. Ya ke? ADHD buat kerja tak habis Dia macam okay, kau dah buat separuh jalan, lepas tu dah. Aku rasa aku kena pergi check lah. Ke sebab aku stres sangat dengan hidup aku? Aku ada penyakit ke? Itu salah satu daripada problem aku juga. Aku ni suka overthinking pasal penyakit aku ada. Sampai kau tahu tak, sakit kepala aku ingat kanser otak, sakit perut ingat kanser perut, semualah. Kenapa aku macam ni Aku terlampau anxiety berkenaan dengan penyakit. Sakit dada, tiba-tiba aku rasa macam sakit jantung. Sampai aku pergi hospital, buat ECG, masuk kamera ikut hidung, ikut mulut, semua. Tapi tak ada apa-apa. Sampai doktor tu cakap aku gila ke? Bukanlah dia cakap aku gila. Dia cakap kita dah check tak ada apa-apa dengan you. You kena jumpa pakar psikiatris ni. Aku cakap semua orang tak faham dengan aku. Semua orang tak faham apa yang aku rasa. So now aku dah boleh control dah. Tak. Kenapa? Soalan dia pasal edit video kan? Kenapa aku jawab soalan sampai ke doktor Kenapa tak? Sampai mana tadi? Sekarang aku dah dapat kontrol dah apa yang aku rasa dekat diri aku. Segala anxiety aku dah dapat kontrol. Ya, walaupun dia macam tak ada kena-mengena, at least kau dengar. Tak boleh lah macam ni. Banyaklah soalan kau nak. Banyak gila soalan ni weh. Okay, next. Kak, tinggi dengan berat akak berapa? Sekarang berat saya 53 dan tinggi saya 163-64 macam tu. Normal lah akhirnya. Jawab soalan secara normal, ikut soalan yang diberikan. Bagus. Share pasal operation GERD hari tu. Okay, so untuk sesiapa yang tak tahu, aku dah buat operation untuk GERD, which is yang aku sakit selama 4 tahun tu. Like bukan sakit apa pun, sakit macam acid reflux yang dia naik ke atas, kau rasa masam, dada kau sakit, anxiety. Itulah punca utama kenapa aku jadi anxiety, terlampau fikir pasal masalah kesihatan lah. Aku jadi macam aku duduk rumah pun boleh jadi gila. Sebab start daripada GERD. Siapa ada GERD dia akan faham macam mana rasanya. Rasa macam nak mampus tapi tak mampus. Faham tak? So aku baru lepas buat operation. Aku ada buat vlog tapi aku belum post, nanti aku edit. Sekarang dah sebulan aku dalam fasa recovery lagi. Aku dah boleh makan macam biasa. Cumanya aku still kena kunyah sampai hancur. And aku kena makan makanan lembut juga. Sebab baru ketatkan muscle esophagus aku ni. Daripada longgar lobos macam ni, dia sudah ketat. Dia sudah darah kembali. So basically aku tak boleh makan makanan yang like kasar-kasar, kerepek ke benda semua tak boleh. Aku kena makan betul-betul lembut dek, supaya dia senang lalu. Sini ni lepas operation ni, ya Allah sakitnya dekat sini sakit. Sebab dia tarik balik esophagus kita ni ke bawah. Perut kita tu dia kan bergulung naik atas kan. So dia tarik ke bawah. Dan dia ketatkan muscle tu lah, supaya bila aku makan, gas dah tak naik atas. Sebab sebelum ni dia naik atas, aku rasa nak muntah, aku rasa anxiety semua. Itu nanti kita akan cerita dekat video lagi satu. Untuk sesiapa yang kena GERD, let me share with you later. Tapi saya dalam fasa recovery, Alhamdulillah. First week tu je lah rasa macam rough gila. Aku rasa macam betul ke tak aku buat operation ni. Aku rasa macam menyesal. Sebab aku nak bernafas macam sakit. Itu nanti aku cerita. Nanti cerita. Kau cerita juga kan? Nanti okay? Nanti next video aku akan rajin buat video. Aku akan jawab soalan korang. Okay, next soalan. Macam mana nak kekal diet? Okay, look, kita manusia yang mempunyai nafsu makan. Kau faham tak? Okay, macam aku punya cara, which is aku ada target aku. Okay, aku takkan makan sampailah aku melebih-lebih. Bukanlah like macam okay, aku dah tahu berat badan aku dah over ni, tapi aku still macam
boleh lagi ni. Tak, aku ada target. Okay, contohlah berat aku sekarang 53 kan. So aku target untuk tidak diet aku nak makan apa saja kononnya. Aku akan target okay, sampai 56 aku akan diet. Faham tak? Supaya aku boleh menikmati apa segala makanan yang aku nak dekat dunia ni. Kau faham tak? So agak-agak macam berat aku dah naik 56. Stop. It's time to diet. It's time to jaga balik badan kau. Jaga balik pengambilan makanan kau. Kau dah berapa lama tak ambil makanan sihat sampai dah naik 56 kilogram. So kita start jaga balik. Jangan kau biar. Kau biar itu naik sampai mampus naik. Bila naik macam-macam penyakit dia datang. Tak nak. Sekarang ni ramai budak muda kena sakit jantung lah, kena obesity lah, kena macam mana lah. So kita nak jaga benda tu. So kita ada limit, kita letak boundaries. Kita letak boundaries dekat badan kita. Okay? Kau jangan letak boundaries kat orang je. Orang ni tak boleh dengan kau, ni semua tak boleh dengan kau. Dengan badan kau sehibong. Kau tak dengar cakap. Macam mana? Kau tak sayang ke badan kau? Aku ni kurus ni sebab aku sayang lah badan aku. Sebab aku pernah tinggi kolesterol tau. Takut tau. Okay. So kalau dah sampai 56, aku akan jaga makan. Aku akan buat calorie deficit. Turun balik 55 ke 53 ke apa benda lah. Ikut target. Okay, dalam masa nak turun tu kita makan makanan sihat je. Kita makan yang kurang lemak, Kurang kalori lah. Nama pun calorie deficit. Aku akan buat calorie deficit, tinggi protein. Sebab bila protein tinggi, senang untuk ada fat loss. Bukan muscle loss Kalau korang tak nak muscle korang yang loss, korang kena cukupkan protein. Sebab tu aku minum protein shake untuk cukupkan protein dalam badan, and dia bantu untuk fat loss. Lepas tu dia akan masih ambil masa beberapa bulan juga. So benda tu macam berulang-ulang. Dia bukan like sepanjang tahun kau diet. So makan makanan yang rendah kalori tu, contohnya hari Isnin sampai hari Jumaat. So hari Sabtu Ahad boleh nak makan apa yang kau teringin. Makan, cuma jangan berlebihan. Sebab kita dalam fasa nak menjaga badan kita ni. Lepas tu dah capai balik berat yang kau nak, dah okey balik, then kau makanlah apa yang kau nak makan. Cumanya berpada-pada, jangan sampai kau gelojoh sangat nanti naik lagi. Tadi macam satu jadual. Okay, aku dah tahu dah berat aku sampai sini, so aku kena diet supaya aku punya berat takkan naik lagi. Macam tu je. Senang. Lama lah video ni. Boleh tak kita buat next? Lama sangat lah video ni daripada vlog. Kan? Nanti boleh tak? Nanti. Okay lah, aku nak buat kerja. Aku nak edit video. Aku nak tunjuk kat korang yang aku operation hari tu. Aku siap bawa medical report aku. Aku siap bawa tau. Yang aku ada GERD semua tu. Aku buat operation apa. Nampak ni? Sekejap aku lipat sebab ada nama aku kan. Nampak ni? GERD with esophagitis, blablabla, hiatal hernia, blablabla. Lepas tu aku punya ni, aku punya operation laparoscopic fundoplication untuk hiatal hernia diketatkan balik. Tak, kalau kau tak tahu hiatal hernia atau apa, kau google Google. Nanti aku cerita dekat next video. Okay guys, tolong komen kat bawah kalau nak video apa lagi. Aku nak makan tak mau makan banyak borak Okay, bye.